Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini aku pergi Museum Negara. Dah 30 tahun lebih lah aku tak jejak kaki kat sini. Oi, gila, lama gila. Dulu masa zaman-zaman sekolah rendah je. Kan? Ya. Ada kita survey lah, ada kereta api. Ni museum seni craft orang asli. Tak apa, ni kat luar, ni kat parking kereta dia. Jadi kita masuk dalam. Okay. This museum negara. Kita masuk. Dah. Sana masuk. Masuk. Kita masuk. Okey, ya. Sungguh Abdul Rahman. Merdeka. 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 Sejarah. Kalah. Jami Merdeka. Semua peristiwa kemerdekaan. Safe deposit box. Oi, baju Melayu songket. Ish, anjak. Sekarang kita masuk. Dia ada dua, belah kiri dan belah kanan. Ni kita masuk yang belah kiri punya. Dinding pintu istana. Kepala perahu diraja. Kepala perahu diraja. Hormos. Laluan minyak. Sumut flotilla. Batu-batu yang buat rumah dulu, batu-batu tiang, batu alas tiang. Batu Ibnu Sardang.
tulisan macam tu lah. Ada Bahtera Majapahit, tengok buku-buku zaman dulu tulisan sekali dia tulis Arab dah, masih ke bawah Arab dah, tahu lah Arab ke apa tak pasti. Ini batu-batu yang terukir. Daulat Tuanku. Dulu mata wang Melaka. Kita timah dulu lah, timah. Apa ni, meriam. Meriam Lela. Keris dalam masyarakat Melayu. Perahu Sagor buat daripada kayu balak. Tengok perahu dia panjang kan, tahan bertahun-tahun, masih elok je kayu, tak repot. Rempah-rempah 400 yang masih ada lagi di zaman sekarang. Ni dia punya dulu kapal karam, barang-barang yang ada dalam kapal karam, seramik-seramik, pinggan, kawin, cupang, kembang, bacing. Itu yang terhasil warisan nasional, dacing. Politik pula. Zaman-zaman dulu. Zaman dulu. Zaman-zaman Islam dulu. Allah anna Muhammadar Rasulullah. Set bekas minuman air Zam-Zam. Nissan Sultan Mansur Shah.
peti zaman dulu. Cerita-cerita P.Ramlee adalah tengok peti macam ni kan. Dulu dia punya sulam dia halus dia. Chris Diraja, Sulawesi. Pakaian zaman dulu-dulu. Dah modern sikit lah. Sekarang ni masih lagi ada orang pakai bawah nyonya punya. Wayang kulit. Pastilah zaman dulu. Duit. Duit zaman dulu pakai ni. Duit zaman dulu. Dia pakai tembaga. Pakai logam. Timah. Pakai bentuk dia. Diam. Semua bersih-bersih padu, bertahun-tahun masih utuh. Baju perang. Baju perang. Keris besar keris itu. Lencong Aceh, keris Jawa, parang parang jengkok macam sabit. Macam jenis parang ada. Ini dia, sampai sini dia. Kita masuk yang belah kanan ni pula. Bikin puzzle untuk budak-budak boleh. Banyak ni. Sikit-sikit je cukup. Game over. Berapa markah mereka? Tak ada. Orange minute je. Ini atas.
tempat baju-baju. Masuk galeri. Ni atas sebelah kiri. Captain Pirates of the Caribbean. Kapal Portugis. Kapal Portugis ni model. Waktu zaman Portugis ni. Bayang zaman dulu senapan panjang gila. Senapan gajah tapi dia halus. Ni anak gajah tu, senapan anak gajah. Bekas minuman orang zaman-zaman dulu kecil. Duit shilling perak. Kerajaan Johor. Takbiran Belanda. Rabut yang ada kat rumah Belanda. Tengok. Meriam. Meriam. Popong ni. Meriam. Ini plastik ni. Ini dia replika tu. Plastik. Telefon zaman dulu. Angkat. Dalam sini dia panas juga lah. Saya rasa panas berpeluh juga lah dalam ni. Tak ada aircon tak rasa panas lah. Adakah muka sesiapa di sini mirip? Sarawak. Nak keluar.
Ore kita. Uang timah berbentuk binatang. Macam mana nak bawa ni? Kalau ada banyak macam mana nak bawa? Satu pun dah besar. Pasir-pasir zaman dulu, batu-batu dah. Gayat juga lah, macam ni pun dah gayat. Gayat tu. Beca dulu zaman-zaman tu. Ni ada lanca. Tapi aku Hadi. Yes. Foto ini? What? Oh, game. Oh, tengah cari orang. Saya main game. Dulu zaman-zaman dulu replika kubu pertahanan British di Kelantan. Zaman-zaman dulu macam ni lah replika dia. Kubu dia lah. Masuk dalam macam ni. Dia memang tingkat dia macam ni dia untuk kita tembak ke apa kan. Nyorok lah, tempat nyorok dia orang. Ni replika dia lah. Dia ada senyum. Artifak lama Haji Abdul Rahman, ulama dari Tengganu, Hazanah. Zaman dulu pun tulis tangan pun tengok betapa cantiknya. Allah. Cantik. Game lagi. Spot different, cari perbezaan. Baju. Jom, panaslah sini. Memang rasa aircon ni tak berapa kuat berapa low jalan kat sini. Kalau aircon ni kuat sikit okey lah kan. Kita pergi belah sana pula. Galeri juga. Kita tengok apa yang ada dalam ni. Sekolah dulu pendidikan tanah Melayu.
cara belajar dulu. Sekarang dah moden lah. Penulisan. Tengok zaman-zaman dulu punya tulisan pun Allah cantik tu. Typewriter. Dulu zaman-zaman komunis, mulai komunis. Ada baju komunis dulu. Poket ada 3 depan tu. Sumbat bom yang panjang tu kan. Kena bakar dulu baru boleh baling tu. Itu yang poket dia ada banyak tu. Tahu bom. Ini tentera kita lah. Gabungan UMNO, MCA, NRC dulu satu semua. Sekarang Persatuan Perjuangan. Stem cok mohon cok zaman dulu pakai rumah dah buat. Sekarang boleh pakai getah je. Radio Sanyo weh, brand Sanyo dulu enggak zaman dulu macam ni je. Checkpoint stop. Malaysia berkibar di angkasa. Merdeka, merdeka, merdeka. Tanggal 31 bulan 8 sampul surat yang pertama 1957. Dulu pun memang dah cantik dah. Ada screen kita boleh tengok.
Sukan Malaysia 1963. Sini sejuk sikit. Sini aircon dia kuat. Yang belah sana aircon dia tak rasa. Sini okey sikit. Dulu Malaysia ni, Singapura dalam Malaysia. Lepas tu berpisah. Tengkolok Diraja. Dan macam pattern dia, yang tajam ada, yang tinggi ada. Ni payah ni standing yang biasa kita tengok ni lah. Tengkolok dendam tak sudah. Pakai tengkolok ni dendam tak sudah. Ni tengkolok ni Destang Ketang, Kelantan ni. Macam Perak, Terengganu, Kelantan, Perlis, Kedah, Selangor, Negeri Sembilan, Pahang. Tanah airku. Di sini pada skrin juga. Kerusi speaker. Kerusi ada warna rakyat dulu lah. Tengkolok Diraja. Scan me. Lagu kebangsaan. Negaraku, handang tumpahnya darahku, rakyat hidup bersatu dan maju, rahmat Raja kita selamat bertahta, rahmat banyak Tuhan kurniakan, Raja kita selamat bertahta. Malaysia. Tiba Batu Cave. Batu Cave. Aku tak pernah pergi Batu Cave sepanjang hidup ni. Nantilah insyaAllah satu hari kita pergi. Tak panjat tu, tak sanggup. Come on. Hari Raya Aidilfitri. Oh, baju kurung dan baju Melayu. Bermacam-macam bangsa. Happy Deepawali. Kongsi Bajai. Masyarakat Sing, Baba dan Nyonya. Masyarakat Sing. Halo, apa khabar? Masyarakat Serani, masyarakat Pahai. Selamat datang dan salam sejahtera para pengunjung yang dihormati. Kami ingin mengumumkan bahawa waktu terakhir Sekarang kita turun pula. Kita pergi yang belah sana.
besar sangat, tiba peluh jugalah. Kita pergi yang belah kiri ni. Okey, kita masuk belah kiri tadi. Belah kiri tadi. Gunting dulu lah. Zaman sekarang pun lebih kurang tak je. Ini yang belah kiri punya, belah kanan pun daripada bawah. Ini banyak batu-batu yang kat Malaysia ni. Besar agak ni. Ni hutan-hutan ni, hutan-hutan. Damar. Batu-batu tadi. Atas. Besar dia punya. Tumpang bumi yang tempayan. Keranda kayu balak di Sabah. Cabut dulu. Ada yang lu rekod kat tengah jalan luar tu. Ini sepihan tembikar. Sini banyak-banyak tembikar, batu-batu. Zaman muda. Ada sini. Ayah, apa yang saya? Loceng gangsa. Gendang. Ni zaman-zaman ini orang asli ya. Gua manusia Perak. Tulang, tak tulang manusia. Tulang. Tapi ni replika lah. Tu api, buat guna api. Kat sini banyak-banyak batu lah. Ini macam batu lesung. Zaman dulu punya sepihan-sepihan yang diorang jumpa.
program balik. Tembika zaman batu akhir. Kok diam. Mata lembing. Dulu terbang-terbang tu pakai ni lah. Batu lagi. Banyak tu batu. Ini tulang-tulang. 5 tahun dulu kan. Dia bocah. Ini malah tutup lah. Itu betul-betul punya tulang. Bukan tulang itu punya. Itu semua betul-betul punya. Kalau tipu ni dia tak tahu cermin. Korak. Dia nak tutup dah. Ni dah pukul 4.30. 4.30 dia tutup dah. Ini kita tidak luar pula. Allah cantik betul. Butang baju Melayu dulu kan. Butang dulu pun cantik oh. Songkok dia kurang sama je. Baju Melayu pun dia kurang. Masuk Albert Itali dia. Oh, pedang kan. Nak naik atas tu. Kat sini pun ada lift. Aku baru perasan. So maknanya mana yang tak larat nak naik tangga bolehlah naik lift. Ni lift. Hello Malaysia. Dulu tunggu power mula. Kita keluar kena ikut belakang masuk ke sana tadi. Keluar ke sini. Sini surau semua ada. Turun. Di sini ada kedai-kedai souvenir lah. Baju negara baju. Nak beli souvenir bolehlah datang sini. Kat belah bawah ni kitchen semua ada. Kuala Lumpur. Nanti ni semua di press lah.
Cong bolehlah beli. Kain ni. Bukan kain biasa. Kain-kain luar biasa. Lembut. Ni mesin apa ni? Press of coin. Masuk RM10. Kita pusing tak dia dapat coin. Coin tu coin apa tak pasti. Oh ni. Coin-coin ni zaman dulu ni coin tu. Okay, lepas keluar pintu keluar ada kedai-kedai makan jap. Hujan lah, hujan renyai ya. Kita ambil gambar kat bas tu, kereta Proton Saga semua ada situ. Alamak, hujan apa dah. Rahmat, hujan rahmat. Kita lari dulu. Sini ada macam kedai-kedai ya sikit lah, jual-jual barang kan. Ni Sekoci bot. Perahu Petala Indra. Ni aku dia. Kepala burung. Kita tunggu dia. Ni tadi yang buat kat belakang tu lah. Aku dia lihat tak? Hujan kan? Belakang ni ada kafe belakang ni. Singgah Muzima Cafe. Siapa-siapa lapar kan, tak ada hal lah kat sini, ada makanan semua. Boleh lepak, kedai roti pada sebelah, kedai roti. Jadi dia je panas sikit lah dalam tu kan. Ada tempat yang sejuk, ada tempat yang panas. Jadi okey lah. Sejarah Malaysia tu semua ada dalam tu. Okay, jadi kita pergi belah sana lah. Kita lalu ke tepi ya. Sini ada kedai roti ya. Siapa nak roti, aiskrim pun ada, gula apung. Itu Roy Royce kurang lah. Ni zaman-zaman British dulu kan. Besar lah kita ni lah. Besar, dia tahan. Dulu diorang locknya lock macam ni lock dia. Sekarang pakai skru kan. Dulu lock macam tu dia. Baik kereta ni. Sekarang kalau ada kat jalan pun aku rasa memang mantap lah. Besar lah macam van besar dia. Gila, orang dulu kan besar kan. Ni dia Proton Saga babe. 1985 masih baik lagi. Origin
Ni Saga lama. Lepas tu dia sudah tukar menjadi Suprema. Suprema S. Modern lah. Oh, baik. Hatchback. Ni enjin dia. Okey ni. Sini ada tandas. Ni macam kalau kau pergi Bukit Mendera ke apa, adalah ni kereta api yang jenis bukit. Betul lah ni. Kereta api Bukit Mendera. Kan? Inilah kereta api dia. Pasal dia turun, dia naik. Dia turun bukit, naik bukit je. Dia belok-belok tak ada lah. Straight je kan. Kat sini pun ada mesin ATM. Siapa yang tak ada duit boleh cucuk. Cucuk lebih sikit. Tak boleh masuk ke? Tengok macam ni je. Tak boleh masuk lah. Kan boleh masuk. Tengok. Tak boleh masuk. Tak ada luar je. Jom kita pergi kereta api. Hujan pun dah renyai sikit. Setakat nak redah, boleh lagi lah redah. Sana pun ada lagi. Aku nak pergi tempat yang bas mini tu. Bas mini tu tu pandang-pandang. Ni skeletor pergi mana? Kereta api Tanah Melayu. Kereta api angkut barang-barang ke angkut orang? Dah lama tak pergi sini. 30 tahun lebih. Boleh naik je ya, ambil gambar. Yang besar ni tak boleh kot. Yang kecil sebelah sana boleh ambil gambar kot. Dulu masa kecil-kecil rasa boleh naik ambil gambar. Yang ni tak boleh. Sana ada lagi. Kita pergi bas mini. Bas mini legend. Ni pintu masuk dia. Tadi kita lalu ikut belah sana. Ikutkan pintu masuk dia sini. Itu gerbang dia lah, main entrance. Dia dah tutup dah. Dia pukul 5 dia tutup. Tiket lah 4.30. Yang alhamdulillah, angin. Okay. Kat luar ni memang kereta api semua. Bas satu. Bas mini zaman-zaman 80-an. Aku membesar dengan bas. Bapak aku dulu kerja bas. Tapi bukan bas mini lah, Bas Jaya. Pisah angkatan dengan dia lah. Bas mini, Bas Jaya, Bas Intragota. Oh, 55. Bas Tengklang, Pantai Dalam, Brickfield, Kota Raya, Choke, Globe.
Dulu zaman dulu dia punya konduktor berdiri tepi pintu tu, kat pintu tu, jadi dia sebut lah, joget. Refill. Kota Raya. Zaman dulu memang mengambil kenangan bhai. Bas mini wilayah. Baik. Kita tengok satu lagi. Kereta api warna merah tu. Hujan pun dah berhenti lah. Kereta api warna merah ni. Orang pun dah balik dah. Sikit-sikit pukul 5 tutup kan. Ambil gambar lagi, tunggu anak aku tengah makan aiskrim kat dalam tu. Tetapi tanah Melayu. Apa yang kecil-kecil pun aku tak tahu. Sri menanti. Tu bomber zaman dulu tu. Rasanya lah, kau tak silap aku. Manual lah. Air kita kasi pusing air keluar kan. Bomber zaman dulu kan. Pokok lah. Alah aku tu bawah. Di BKL nya. Perkhidmatan bomber bandaraya. Dulu punya. Mantap aduh. Okey lah. Sampai sini je lah video Museum Negara. InsyaAllah nanti tengoklah kalau aku pergi ke rata-rata tempat lain lagi. Kita buat vlog lagi. Simpan dalam YouTube. Simpan kat handphone nanti hilang. Simpan YouTube. Bila-bila boleh tengok. Okay guys. Bye. Inilah dia Kuala Lumpur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.